Bila semua orang diam pasal benda ni, saya mula rasa pelik tuan-puan. Bila bercakap pasal risiko, terus keluar satu ayat, jaga periuk nasi sendiri. Pelik kan tuan-puan? Sejak bila kita bercakap tentang risiko, kewangan dianggap salah? Kalau nampak sesuatu yang mungkin berisiko kepada duit orang, tak boleh bersuara ke tuan-puan? Tuan-puan, saya bukan paksa orang ikut saya pun. Saya tak pegang duit sesiapa, tak ambil modal orang pun, dan tak paksa orang beli ikut cara saya. Saya cuma nak berkongsi prinsip yang saya sendiri pegang sebagai penyimpan emas. Saya beli sendiri, saya simpan sendiri. Sebab bagi saya, bila melibatkan aset dan simpanan, keselamatan kena datang dulu sebelum keuntungan. Ramai orang terlalu fokus pada berapa boleh untung, sampaikan mereka lupa tanya tuan-puan, kalau jadi apa-apa nanti, siapa yang pegang kawalan semua? Dalam dunia kewangan, bukan semua benda yang nampak cantik itu selamat tuan-puan. Kadang-kadang benda yang paling tenang, paling membosankan, itulah yang paling tahan lama. Sebab tu saya lebih suka simpan sesuatu yang saya boleh pegang, boleh kawal dan faham risiko dia. Bukan sebab nak kata saya ni betul tuan-puan, tapi sebab saya percaya bila melibatkan hasil penat lelah hidup, kita tak boleh terlalu selesa menyerahkan segalanya pada orang lain. Akhirnya masing-masing ada pilihan, dan ini cuma pendapat dan pendirian saya sebagai orang yang simpan emas.